Kemboja menyimpan pelbagai khazanah purba yang cukup menarik dan unik. Antaranya beberapa kompleks candi yang wujud di sekitar wilayah Siem Reap. Namun satu daripada candi yang wujud di negara itu telah dinobatkan sebagai tugu agama yang terbesar di dunia. Jika sesiapa yang mengunjunginya sudah pasti akan terpukau dengan keunikan seni bina dan corak hiasan yang memukau mata. Ikuti bingkisan yang disediakan oleh wartawan jurnal bernama Syed Ilya Haris yang berkesempatan dalam menerokai keindahan khazanah purba Angkor Wat dan Ta Prohm. Sebenarnya Angkor Wat merupakan sebuah kompleks candi yang mula bina pada tahun 802 dan hingga hari ini ia berusia hampir 1000 tahun. Dan kini ia menjadi pusat tarikan pelancong yang gemarkan keindahan seni bina lama. Terletak 6 km dari Pekan Siem Reap atau 353 km dari Phnom Penh, ibu negara Kemboja, Angkor merupakan sebuah kompleks gegasi candi-candi yang terindah dan menarik bukan sahaja di Kemboja, malah di seluruh Asia. Kompleks Angkor seluas 220 km persegi ini mempunyai 72 buah candi dan sistem perairannya yang unik, menjadikannya sebagai salah satu seni bina terunggul di dunia. Kompleks tersebut mula menarik perhatian pada lewat abad ke-19 setelah ditemui oleh seorang pengembara barat. Pada 1992, Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO mengisytiharkan kompleks ini sebagai tapak sejarah sedunia. Sehingga hari ini kerja-kerja penyelidikan dan baik pulih kompleks itu masih lagi dijalankan. Menurut cerita, pembinaan 72 buah candi itu menjangkau selama 150 tahun dan menggunakan hampir 2 juta tenaga pekerja. Bagi Sarinchah yang merupakan pemandu pelancong bertauliah berkata, keistimewaan Angkor Wat itu terletak pada bentuk menara-menaranya. And Angkor Wat is one of the largest religion monuments in the world. So because of the huge monument, that's why Cambodian had our own flag represent to Cambodia and also religion at that time. Selain Angkor Wat, Candi Ta Prohm juga tidak kurang menarik. Kru jurnal bernama tidak melepaskan peluang. Kami berbasikal sejauh 8 km untuk tiba ke candi tersebut. Terletak di sayap timur barat Angkor Wat, Candi Ta Prohm dibina pada 1186 oleh Raja Jayavarman yang ke-7 yang memerintah Kemboja dari 1181 hingga 1220. Bagaimanapun hingga hari ini ia masih belum disentuh oleh pakar-pakar kaji purba kerana keadaan bangunannya yang terlalu usang dan reput ditelan zaman. Melawat Ta Prohm juga merupakan satu penghayatan terhadap alam semula jadi. Apa tidaknya di sini kelihatan batu-batu dinding yang dibina hampir 1000 tahun lalu usang ditelan zaman. Akar-akar pokok bayon dan kapot melilit tembok-tembok batu candi tersebut, ibarat ular membelit mangsa. Manakala pokok-pokok itu sendiri tumbuh melangit tinggi ibarat gergasi. Batu-batu besar yang bertaburan di sana-sini serta dinding-dinding yang sengit dimakan usia membawa pengunjung kembali ke zaman silam di samping kesedaran tentang kepintaran manusia di zaman itu. Rata-rata pelancong yang ditemui menyuarakan keindahan seni bina yang wujud pada candi-candi yang ada di Kemboja. Namun Angkor Wat merupakan candi yang paling digemari pelancong untuk dikunjungi. It's really amazing how they create all this statue and how they build without using all the technology.
it shouldn't be looking like this because it's quite old and the materials they use, it should be really good that it's still standing here. And it was really beautiful because of the architecture, the way they have constructed it. Every bit and piece of this building is detailed, and well, it was really beautiful. Regarded art, regarded beauty, peace, and it's one thing that's pretty amazing about this whole area. Siem Reap, the Angkor Complex, all of these temples are just astounding. Walaupun ia berusia hampir 1000 tahun, namun ia masih lagi teguh berdiri hingga kini dan ia menjadikan satu simbolik kebanggaan kepada rakyat Kemboja kerana lambang yang dijadikan iaitu Menara Angkor Wat ialah lambang rasmi negara mereka. Saya Syed Ilyas bersama Juru Kamera Nur Hafiz di Siem Reap Kemboja untuk Jurnal Bernama.